tak ada. Dari coleslaw cheese. Sebab ini je yang aku rasa yang paling wow untuk aku setakat ni. Kentang 7. Sayang nak habiskan. Aku tunggu semua ni. Aku simpan kejap. So, sekejap, cuba aku letak sikit sayur tadi dekat ni potato coleslaw ni. Apa jadi? Dia memburukkan rasa coleslaw ni. So, kirap. Okay. 10/10. Sambung lagi makan ayam. So, tengok dalam dia. Tak berasap sebab dia pandai delivery bukan walk in. Tapi masih rasa panas lagi lah. Tak lama semalam. So ayam dia masak panas. So satu bag untuk awak. Sedap. Cuma kepedasan di cheese tu tak meresap dekat isi ayam. So kau rasa pedas tu datang dari kulit luar je. Dan cara pemecah dia tak masuk dalam. Tapi overall boleh lah 7/10. Seperti yang aku bilang semua tadi, 7/10. Aku tetap dengan pendirian aku 7/10. Sebelum ni aku boleh bagi 12/10.